Selain daripada susul masuk di Plaza Tua Batam arah selatan, yang mana video saya sebelum ni saya cerita pasal ada kemalangan jadi 3 hari berturut-turut pada masa nak pergi kerja. Ada satu lagi tempat yang saya ada jumpa kerap juga jadinya kemalangan, iaitu susul masuk daripada kawasan rehat dan rawat Tekan Batu. Video ni contohnya pada hari Jumaat, masa tu hujan lebat. Ni pula video pada hari Sabtu. Ni pun kemalangan motor. Ahad saya tak tahulah sebab saya tak lalu sini. Pagi ni masa saya nak pergi kerja, saya nampak dah ada signboard dan kon di kawasan berkenaan. Depan sikit lah daripada kawasan kemalangan tu. Kawasan macam ni saya pun tak berasa nak ubah lah kon tu. Takut memang dia pasang sengaja untuk nak elak kemalangan. Dalam pada kita duk tengok ada kon lepas semua ni pun boleh ada motor ni boleh potong kiri rapat. Apalah jenis manusia, saya pun tak tahu. Bawa dah rapat dah dengan kon tu. Dia nak potong juga celah-celah tu. Padahal kanan pun kosong, boleh dia potong elok-elok. Dalam duk cerita kawasan ni, kawasan kemalangan, dia main buat demo siap-siap. Sungguh.